Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali lagi kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, yang mana kita sedang berbicara dan berbincang tentang haji yang mabrur. Dan kita teruskan lagi soalan-soalan sekiranya ada daripada hadirin dan hadirat sekalian, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nama Puan Rokia, ingin bertanyakan satu soalan dengan Ustaz. Apakah pandangan Ustaz tentang orang yang tidak mahu melaksanakan ibadah haji dengan alasan tak sampai seru sedangkan dia mampu? Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kepada yang bertanya, Puan Rokia daripada kampung Malaysia, Sungai Besi. Soalan yang ditanya tentang alasan yang diberikan oleh beberapa orang ataupun sebahagian daripada masyarakat kita hari ini, iaitu dia tak ingin melaksanakan ibadah haji, tapi dia kata tak apalah sebab tak sampai seru lagi. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sering mendengar apa tidak perkataan ini. Selalu kita dengar alasan tak sampai seru. Bahkan bukan saja ibadat haji sahaja, ibadat-ibadat yang lain pun. Kenapa tak mau pergi masjid lagi? Tak sampai seru. Kenapa tak mau tutup aurat lagi? Sebab tak sampai seru. Siapa yang nak seru ni? Nak suruh Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyu kepada dia ke? Ataupun nak suruh Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat bisik di telinga, you kena pergi haji tahun ni? Subhanallah. Sedangkan kalau kita lihat kembali kepada firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Maksudnya, dan mengerjakan haji itu merupakan satu kewajipan atas semua manusia. Semua manusia, tidak ada pengecualian secara asalnya. Kemudian akan datang orang-orang, contohnya dia menghadapi masalah kesihatan, ada yang menghadapi masalah keuangan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, dan Islam itu sangat indah apabila pelaksanaan ibadat haji itu diikat dan dikaitkan dengan kemampuan. Kemampuan merujuk kepada harta, kemampuan merujuk kepada kesihatan, dan kemampuan merujuk secara khususnya bagi wanita, mahramnya, penemannya ketika dia bermusafir. Adapun yang lain, kita tidak ada alasan. Sekiranya ada kemampuan, keuangan dan sebagainya, mengapa kita tidak bersegera untuk melaksanakan ibadat yang mulia ini? Kerana ini satu kewajipan bagi sesiapa yang mampu. Sesiapa yang tak mampu, gugur perkataan wajib daripadanya. Nampak? Walaupun secara dasarnya dia tetap kena buat, tapi nak buat macam mana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar mampumu. Sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, bersegeralah kamu menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana syurga Allah ini sebesar langit dan seluas langit dan bumi. Sangat luas syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang bersegera buat kebaikan. Jadi ibadat haji kalau bagi sesiapa yang mampu, ia merupakan satu ibadat yang mulia setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad, seterusnya haji yang mabrur. Maka kita harus bersegera, bukan memberi pelbagai alasan untuk mengelakkan diri daripada pelaksanaan ibadat ini. Orang macam ini sebenarnya, kita bagi satu contoh mudah saja. Kalau sakit, tunggu seru baru pergi ambil ubat. Kalau nak kaya, tunggu seru Allah Subhanahu Wa Taala hantar duit kepada dia. Orang seperti ini orang yang tidak memahami pengertian usaha itu sendiri. Wallahu a'lam. Teruskan sekiranya ada soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Mustafa'ullah ingin bertanya, bagaimanakah seseorang itu boleh mengetahui bahawa hajinya adalah haji yang mabrur? Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Pak Cik Abdullah atas soalan tadi, iaitu bagaimana seseorang itu mampu mengetahui bahawasanya ibadat hajinya adalah ibadat haji yang mabrur. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti saya katakan tadi, haji mabrur bukan title yang manusia berikan. Maka kita tidak tahu sama ada kita dapat ataupun tidak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Yang kedua, cuma di sana Nabi SAW berikan kepada kita garis panduan, guideline untuk kita mendapatkan haji yang mabrur dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi antara guideline telah saya nyatakan tadi. Ikhlas dan ikut petunjuk Nabi SAW. Cuma tambahan Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang tokoh ulama tafsir yang terkenal, kata beliau, Al-Hajjul Mabrur huwa alladhi la ya'sallaha subhanahu fihi wala ba'dah. Haji yang mabrur itu adalah haji yang mana orang tak melakukan di dalamnya maksiat kepada Allah. Ketika mana perlaksanaan dan setelah perlaksanaan haji tersebut. Maka antara ciri-ciri haji mabrur ni, seseorang itu memperolehi haji yang mabrur, dia berjaya membebaskan diri dia daripada kemaksiatan. Sama ada dalam perlaksanaan haji ataupun setelah balik ke Malaysia. Kadang-kadang orang kata, tunggu 40 hari. 40 hari tak apa, kita sabar sahaja. Lepas 40 hari, kita sambung balik apa yang kita buat. Jadi ini perkara yang sebenarnya satu salah faham. Orang seperti ini, dia bukan lagi haji mabrur, dia Marlboro punya haji. Wallahu'alam. Ada soalan lagi? Saya Puan Nurzaini Abdullah. Ya. Saya nak bagaimana syirik boleh berlaku dalam pelaksanaan haji. Okey. Terima kasih Puan yang bertanya tentang syirik. Boleh apa tidak berlaku dalam ibadat haji? Sedangkan kita daripada Malaysia ini berpakaian, beli barang-barang, kain ihram dan sebagainya, bersiap sedia dengan kursusnya. Macam mana boleh berlaku syirik, Ustaz? Sedangkan syirik ni yang kita faham, ia berkaitan dengan sembah berhala, percaya kepada makhluk-makhluk lain ada kekuasaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana boleh berlaku syirik di sana? Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syirik terbahagi kepada dua. Satu syirik kecil, satu lagi syirik besar. Adapun syirik kecil, Nabi SAW sebutkan di dalam hadis, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Benda yang paling aku takut ke atas kamu wahai umatku, kata Nabi, adalah syirik kecil. Sahabat Nabi bertanya, apa itu syirik kecil? Apa jawapan Nabi? Riya. Jadi riya adalah salah satu perkara syirik. Di mana manusia itu bila dia beramal, bila di sana pakai pakaian ihram elok, comel, loteng, cantik, maka dia sombong, riya. Dengan pakaian tersebut dia nak menunjuk kepada orang cantiknya dia berpakaian dia. Contoh, dalam pelaksanaan, dalam berdoa, dia tunjuk, menjerit-jerit, dia berdoa, terlintas dalam hati dia perasaan riya, nak tunjuk kepada orang. Ini adalah syirik. Mengapa? Kerana asal dalam ibadat kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan semata-mata kerana Allah. Tiba-tiba ada di sana share, ada partner pula. Yakni dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita letak orang lain pula. Aku lakukan kerana Allah dan kerana si fulan. Ini masalah. Jadi tak mustahil dalam apa jua ibadat, khususnya di sana. Sebab di sana orang berlumba-lumba, masing-masing berlumba. Berapa kali dah buat umrah? Aku baru 3 kali. Aku dah 7. Jadi aku dah dapat 7 umrah sama dengan 1 haji. Walaupun hadis tu daif. Hadis tu hadis yang lemah, bahkan palsu. Jadi orang berlumba-lumba. Aku dah 7 umrah 1 haji. Oh, dia haji. Lepas tu haji yang sebenar lagi. Dia dah 2 haji. Haji balik. Jadi ini satu salah faham. Dan ini perkara syirik, bukan perkara yang kecil. Ini perkara yang serius. Boleh membawa kepada pembatalan amalan sekiranya ia dibiarkan. Riak tu dibiarkan sampai selesai kita. Sampai habis kita tawaf, riak saja. Tidak sah ibadat tawaf kita. Sampai habis salat kita, riak saja daripada awal sampai ke habis. Tidak sah salat kita. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Tetapi jika tiba-tiba kita datang ke perasaan riak, kemudian kita berdoa kepada Allah, meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca ta'awudz contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana Nabi SAW ajar kita contoh, ketika mana kita bersolat, tiba-tiba berasa gangguan, ada gangguan daripada syaitan, sehingga kan kita ragu-ragu bacaan kita, dan kita ragu-ragu tentang salat kita, maka Nabi SAW mengajar kita, hendaklah kamu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian ludah, seolah-olah meludah di sebelah kiri 3 kali. Ludah. Bukan ludah, bukan seperti itu. Tetapi seolah-olah meludah. At-tafl dia panggil.
3 kali di sebelah kiri ketika mana sedang solat. Begitu juga kita mana ketika kita melaksanakan ibadah haji, tawaf ke ataupun kita solat, bila kita berasa ada gangguan, cepat-cepat kita isti'adzah ataupun ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi ini kita kena hati-hati sidang penuntun yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung beberapa perkara lagi yang boleh membantu untuk kita mendapat dan mencapai haji yang mabrur. Seterusnya yang disebut oleh para ahli ilmu, para ulama, iaitu yang ketiga, menerima secara berlapang dada dan terbuka hati segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sebab kadang-kadang apabila kita melihat perbuatan Nabi contohnya, Nabi mana ni? Nabi dulu macam lain, kita macam lain. Nabi dulu naik unta, kita naik kereta. Nabi dulu naik unta, kita pada hari ni naik kapal terbang. Mana sama kita dengan Nabi? Nabi tak apalah kalau nak solat, Nabi boleh berhenti, turun daripada unta dan Nabi solat. Kita mana boleh solat dalam kapal terbang? Ini antara alasan-alasan yang diberikan untuk orang tak mau solat. Contohnya. Jadi sewajarnya apabila kita mengambil agama itu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita kena terima tanpa rasa berat hati. Sebab itu kata Allah di dalam Al-Quran menyatakan wa yusallimu taslima. Kamu terima saja apa yang diajar oleh Allah dan Rasul dengan hati yang terbuka, berlapang dada, tanpa rasa berat sedikit pun. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik, contoh yang termulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi yang berada di sisi kamu adalah contoh Nabi yang terbaik untuk kamu contohi dan untuk kamu ikuti. Kita kembali lagi selepas ini. Wallahu a'lam.